Okey, bagaimana pula situasi jika makmum terbatal wuduknya? Jika makmum terbatal wuduknya, maka dia perlu keluar daripada saf tersebut untuk mengambil wuduk. Tetapi makmum tidak boleh melintasi di hadapan makmum-makmum lain yang sedang solat. Situasi terbaik bagi makmum tersebut untuk keluar daripada saf adalah ketika jemaah yang lain sedang sujud. Maka ruang tersebut menjadi kosong. Oleh itu, wajib ke atas makmum yang lain setelah mereka bangun daripada solat, iaitu ketika berdiri semula, wajib merapatkan semula saf yang dibiarkan kosong tersebut. Sekiranya makmum terbatal wuduk dan berniat berwuduk semula, maka dia hendaklah keluar daripada saf. Janganlah melintasi di hadapan jemaah yang sedang solat. Tunggulah waktu terbaik untuk keluar daripada saf, iaitu ketika jemaah-jemaah yang lain sedang sujud. Keluarlah dengan penuh tertib dan berwuduklah semula. Saf yang kosong hendaklah diisi oleh jemaah yang lain sekembalinya daripada sujud, iaitu apabila berdiri semula.